Satu-satunya lineup daripada Aulon yang boleh sync dengan Strava and GPS yang paling accurate. So inilah jam terbaru aku, Aulon Navi R4. Aku memang suka gila dengan lineup Aulon Navi ni sebab dia punya GPS, bacaan heart rate dia semua accurate berbanding jam-jam Aulon yang lain tu. Aku dah bawa jam dia pergi half marathon, long run, hiking, normal exercise, memang puas hati weh dengan result dia. Tapi Aulon ada keluarkan lineup Aulon yang terbaru dengan ada dual frequency GPS and trackable Mac Adventure tu memang buat aku tak tahan terus upgrade weh jam Navi R4 ni. Dari kotak pun dah boleh nampak dia upgrade kepada yang lebih premium tau. Screen dia touchscreen, nak guna button yang tepi ni pun boleh juga. Untuk function-function dia yang lain masih sama, cuba ada sedikit tambahan macam torchlight, calculator, altitude dan air pressure. Yang bestnya pasal Aulon ni, dia ada beratus sport mode tau, banyak gila. Sekarang ni pun dia dah upgrade, siap ada animation sport mode weh. Dulu tak ada animation pun. Nampak tak dia punya icon tu bergerak-gerak tau, tak macam dulu dah. Dia ada juga health monitor manager, blood oxygen and fungsi-fungsi lain macam dapat notification chat daripada phone, nak jadikan trigger kamera, jawab call, semua boleh. Segala jenis sukan ada untuk kita boleh track kita punya calories based on heart rate and GPS. And kali ni siap ada kompas pula tu, nak tengok step count harian pun boleh juga. So siapa yang tengah jenis 10,000 step sehari tu memang function. Screen dia pun cantik and durable tau, waterproof IP68, kena hujan pun tak ada masalah. Macam dulu aku pakai Navi R3 ni, aku dah running dalam hujan lebat pun tak ada masalah weh. Lepas install dia punya apps ni, korang boleh sync dengan Strava tau. So setiap kali korang exercise pakai jam ni, dia akan masuk record dalam Strava korang. Dapat juga pilih pelbagai jenis wallpaper, nak letak gambar sendiri pun boleh. Design dia memang rugged dengan screen AMOLED 1.43 inch yang cantik gila weh. Siap ada always on display and boleh buat race to wake up juga. Dapat free extra strap yang macam ni. Lepas tu boleh tambah lagi strap kulit yang macam ni. Memang nampak lebih eksklusif kalau pakai strap yang jenis macam ni. Guna charger sama je macam sebelum ni, jenis magnetik yang macam ni. Harga dia pun sangat berbaloi dengan fungsi-fungsi tambahan yang ada sekarang ni. So kalau korang minat nak upgrade jam Aulon Navi R4 macam aku ni juga, korang boleh tekan dekat beg ni.